Cara menggunakan Go Bukit. Klik link tempahan yang dibuat melalui WhatsApp. Klik Continue with Google. Daftar masuk dengan email Google. Isi semua maklumat dan klik Get Started. Klik menu pada dashboard dan kemudian klik My Address. Isi maklumat dan klik Add untuk tetapkan alamat. Tetapkan temujanji mengikut pilihan masa anda. Isikan remarks di bahagian Notes dan klik Save. Kalender telah dikemas kini dengan slot masa pilihan. Servis provider akan menerima notifikasi temujanji di WhatsApp dan boleh menyemak tempahan temujanji mereka di portal. Servis provider boleh klik pada kalender untuk lihat maklumat temujanji dan klik Approve untuk terima temujanji. Tempahan temujanji telah berjaya ditetapkan. Appointment confirmation akan dihantar kepada pelanggan. Pada hari temujanji, reminder booking akan dihantar melalui WhatsApp kepada pelanggan dan juga servis provider. Servis provider juga boleh melihat data dan menghubungi pelanggan dengan klik My Customer pada dashboard. Mudah kan dengan Go Bukit? Solusi hebat untuk usahawan. Daripada Unify Business, rakan digital pilihan anda.